Tu dia sangat loh, ya Allah, sampai jadi hutan. Sampai jalan nak ke sana sampai tak boleh tembus dah. Dia dah blok habis dah. Ha, nampak. Memandangkan ada buah tu. Jadi kita perlu pencerahan lah. Ha, kita kena cerah lah kawasan ni. Dan hari ni kita nak korek ubi kayu. Aktiviti kita hari macam ni lah. Ha, ni apa? Pucuk paku ni kita tanam tau. Ha. Sangat-sangat subur tengok tu dengan daun kari lah apalah. Tengok ubi kayu. Yang ni memang tak boleh pakai dah. Tu. Ha, sak tongkoi dah tu. Rasa yang ni boleh lagi ni. Yang ni boleh lagi. Kita selamatkan yang ni. Bang, cepat korek bang. Zaman sekarang ni kita kena hidup zaman Jepun balik. Kena tanam-tanam balik benda-benda yang ni. Kalau kata Allah berai, tempatan pun hilang kat pasaran kan. Ha, kita mulalah kalau berai tak ada boleh makan ubi. Ada tu. Oh dia, nala punya ubi. Kalau ni sekilo. Mahal ubi kayu pun. Ada tanam sikit-sikit tu tanam. Ha. Tu dia. Tu. Boleh buat bengkang. Dia buat bengkang apa? Buat bengkang. Oh, sambung dengan hak batang tu. Ada ubi lah batang tu pun. Tapi hak tu putih kan? Yang tu putih kan? Buat bengkang tau. Tek edi kayu gitu. Ha, lagi tu. Dua tongkoi ni apa nak kata? Ada lagi kot ni dalam tanah-tanah ni. Dia kan berengkai-rengkai. Yang tu dia naik tunai tu, yang tu kita tanam balik pula. Allah, banyaknya ubi kayu seberang laut sana. Seberang parit sana. Banyak semua. Dia tak mau-mau dia tumbuh tu. Kalau naik nak berapa tan ubi kayu. Nampak tak? Sudah cerah. Okey apa setakat hari ni. Bye.